Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram. Kisah seram kali ini ialah tentang misteri kampung. Kampung satu keluarga ni yang merupakan kampung yang sangat keras dan dibiarkan beberapa tahun. So video kali ni sangat seram, sangat disturbing. Make sure korang tengok sampai habis. But before you do, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel untuk support aku grow. Without further ado, let's get right into it. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Tom. Aku ni merupakan anak bongsu. Aku ada beberapa abang dan juga kakak. Dan kita orang dulu membesar dekat satu kampung ni lah. Kampung ni memang dari dulu sampai aku besar memang keras. Aku ingat lagi, dia start ada gangguan dekat kampung aku ni sejak aku remaja lagi. So cerita dia macam ni. Rumah kampung aku tu, dia memang dekat kawasan hutan. Lepas tu tingkat atas dibina oleh kayu, tingkat bawah dibina oleh batu. Macam tu. So kita orang ni kita orang semua adik-beradik memang jaga atuk kita orang. Seumur hidup kita orang memang jaga je atuk kita orang. Sebab atuk kita orang ni dia dah tua tapi still bernyawa lagi. Umur dia dah 90 tahun tapi dia dah nyanyuk-nyanyuk lah. Dia tak sekuat macam Mahathir lah. So dia memang nyanyuk. Dia 90 tahun yang nyanyuk. Dia memang jenis memang dah tak ingat aku siapa, tak ingat semua orang siapa. Lepas tu cakap pun selalu cakap sorang-sorang, selalu bersembang sorang-sorang. Pernah satu kali itulah dia baring and aku duduk dekat sebelah dia. Dia tengah baring kat katil dia. Lepas tu tiba-tiba dia macam mata dia macam jeling-jeling, pandang atas, pandang bawah. Lepas tu dia asyik cakap, "Tengok tu, ada monyet atas langsir. Banyaknya monyet atas langsir." Lepas tu aku tengok je langsir tu, memang tak ada apa-apa. Tapi aku nampak lah langsir tu macam bergerak-bergerak sebab kena tolak angin ke macam tu kan. Tapi atuk aku asyik cakap, "Weh, banyaknya monyet, dia gayut-gayut kat situ." Macam tu. Lepas tu aku abaikan lah sebab aku dah selalu lah dengar dia cakap sorang-sorang benda-benda yang pelik-pelik kan. Salah satu lagi aku ingat lagi, benda ni pun disturbing juga. Aku ingat lagi satu malam tu aku duduk kat sebelah dia, aku jaga dia tengah nak tidur. Lepas tu dia borak. Dia cakap, dia macam happy sangat, muka dia gelak-gelak, muka dia happy. Dia cakap, dia sebut nama-nama yang dah meninggal, nama-nama keluarga aku yang dah meninggal. Arwah pakcik saudara kepada atuk akulah, abang atuk akulah, nenek atuk akulah, moyang akulah. Dia sebut nama-nama semua tu. Dia kata ramai-ramai tengah ada dekat sekeliling kita, tengah borak-borak dengan atuk. Mana tak meremang weh. Lama pula tu dia borak. Dia sambil dia gelak-gelak, dia happy. Dia cakap, "Oh, ni apa khabar? Lama dah tak jumpa." Bla bla. Dia borak lah dengan semua yang dia mention tu, nama-nama yang dah arwah. Aku memang malam tu memang aku meremang habis lah. Aku baca Yasin, aku baca surah ayat Al-Jin. Kadang-kadang bila aku baca surah Yasin ke apa ke, ataupun surah Al-Jin, atuk aku akan macam marah aku tau. Atuk aku akan macam, "Woi, panas lah. Kau baca apa lah?" Macam tu, lebih kurang macam tu. Dia, "Woi, panas lah, sakit lah." Kadang-kadang aku saja je ada satu ayat tu aku baca. Lepas tu dia marah aku. Lepas tu aku saja je ulang-ulang ayat tu banyak kali. Biar padan muka. Lepas tu sebab aku tahu benda yang marah tu bukan atuk aku. Adalah something yang masuk dalam badan atuk aku kan. Dia macam triggered benda tu. Lepas tu pernah satu kali ni dekat dapur, aku tengah tolong mak aku masak. Kita orang dari dapur tu, kita orang boleh dengar lah dalam bilik atuk aku tu, atuk aku tengah cakap sorang-sorang, gelak sorang-sorang. So kita orang dah biasa dah. Kita orang dah, benda tu normal kan. Sampai tiba-tiba mak aku macam rasa pelik. Sebab kali ni atuk aku dia gelak lain macam. Dia tak gelak macam biasa. Dulu dia gelak sikit-sikit je. Kali ni dia gelak macam terbahak-bahak. Dia macam ha. Dia suka gila. Lepas tu mak aku pun pergilah check atuk aku. Pergi masuk dalam bilik atuk aku. As soon as mak aku masuk bilik atuk aku je, mak aku menjerit. Dia macam,
Allahu Akbar. Pergi kau dari sini, iblis laknatullah. Jangan kacau keluarga aku. Pergi. Allahu Akbar. Macam tu. Mak aku jerit kuat gila. Aku pun panik lah. Aku masuk dalam bilik mak aku. Satu keluarga kita masuk dalam bilik atuk aku time tu. Kita macam, mak kenapa ni? Lepas tu mak aku baca doa, sambil menggigil-gigil. Lepas tu atuk aku bercakap, jangan kacau. Biarlah dia nak main dengan atuk je. Dia nak simang-simang dengan atuk je. Macam tu. Lepas tu mak aku dia terus pegang tangan aku. Lepas tu dia cakap, kau tahu tak mak nampak apa tadi? Lepas aku cakap lah, apa nak? Apa? Lepas tu mak aku cakap, tadi mak masuk dalam bilik atuk. Lepas tu mak nampak atuk tengah gelak-gelak sebab depan atuk tu ada 3 budak. Budak tengah lompat-lompat menari depan dia. 3 budak tu kepala botak, telinga tajam, gigi taring, kepala botak, warna hitam, kulit warna hitam. Memang seram gila. Lepas tu atuk macam gelak-gelak. Lepas tu benda tu melompat-lompat, menari-nari. Cara benda tu menari, 3 ekor tu menari sambil giggle diorang macam goblin. Cara diorang giggle tu, ya Allah, seramnya. Mak masuk bilik je, benda 3 tu terus stop menari and pandang belakang, tengok muka mak sambil senyum-senyum. Mak pun apa lagi tu yang mak jerit tu, Allahu Akbar kuat-kuat tu, barulah benda 3 ekor tu lari. Lepas tu aku bila dengar cerita ni, aku dah rasa was-was. Aku cakap lah dengan mak aku, mak, atuk ada bela something ke? Lepas tu mak aku marah, kau ni mulut jangan puaka sangat jangan mandai tuduh atuk kau. Atuk kau dulu ni baik tau, pergi masjid lah, baca Quran lah, warak betul atuk kau ni dulu. Tapi yelah, semenjak dia dah nyanyuk ni, dia dah jarang dah beribadah. Solat pun kadang-kadang ikut mood dia je, sebab dia selalu lupa kan. Dia dah lupa. Lepas tu aku pun macam okey lah. Lepas tu abang aku seorang ni, dia pun sering kena ganggu juga. Senang cerita, satu rumah lah pernah kena ganggu kan. Aku ingat lagi abang aku ni lagi teruk. Abang aku ni dia punya PL, dia suka balik malam-malam buta. Pukul 2-3 pagi baru balik. Dia suka lepak malam dengan geng-geng dia. Lepas tu pukul 2-3 pagi baru balik. So pernah lah sekali ni dia balik pukul 3. Dia balik pukul 3. Dia dah sampai dekat depan rumah, bawa motor. As soon as dia nak pergi dekat area rumah aku tu, dia nampak ada benda tengah berdiri depan rumah kampung kita orang tu. Depan rumah kampung kita orang tu, benda tu berdiri macam seolah-olah dia tu bodyguard tau. Badan tegak, sado gila, besar, warna hitam, tak pakai baju, botak, telinga panjang cuping, gigi taring tajam, mata merah. And dia berdiri kat depan rumah tu sambil dia jalan-jalan pusing-pusing satu rumah. Masalahnya dia pusing rumah. Ni kan rumah kan, depan rumah, dia berdiri depan rumah. Abang aku dekat depan sini, dari hujung jauh nampak dia berdiri kat depan rumah. Lepas tu cara dia pusing tu, dia baru pusing ke kiri, baru sini je pap terus dari kat belah kanan balik. Maknanya dia pusing tu, dia ronda tu bapak laju. Dia baru pergi ke sini, sap terus dari kat sini balik. Sini sap terus dari kat sini balik. Memang laju lah cara dia ronda-ronda pusing. Dia macam jaga rumah tu, tapi at the same time dia macam cuba nak masuk dalam rumah tau. Dia macam cuba nak masuk dalam rumah tapi tak boleh. Ibarat macam tu lah. Lepas tu time ni abang aku dah cuak lah. Abang aku tengok dari jauh, tengok je benda tu pusing-pusing satu rumah. Lepas tu tiba-tiba benda tu macam perasan tau, abang aku tengah tengok dia. Benda tu tiba-tiba stop pusing, and benda tu pandang abang aku. Abang aku terus cepat-cepat dia tunduk, dia baring dekat rumput sebab dia takut dia tak nak benda tu nampak dia. Tapi dia boleh rasa meremang gila, and dia dapat rasa macam benda tu dah nampak dia. Lepas tu abang aku baca surah apa-apa. Lepas tu abang aku macam menggigil. Dia cakap lah dengan nada yang slow. Dia cakap, jangan ganggu aku, tolonglah jangan ganggu aku.
Aku nak masuk dalam rumah je, janganlah ganggu aku, jangan kacau aku. Aku nak masuk rumah. Lepas tu kalau aku masuk rumah tu, kau janganlah ikut aku pula. Macam tu lah. Sebab itu dah memang tahap, memang dia dah takut gila lah. Itu merupakan momen yang paling dia takut seumur hidup dia. Dia takkan lupakan. Ya, gila-gila lah malam tu. Bila dia cakap macam tu je, baru benda tu hilang. Lepas tu dia cepat-cepat lari masuk rumah. And benda ni dia tak cerita kat mak bapak. Dia tak cerita kat mak bapak aku sebab dia takut kalau dia cerita nanti dia tak boleh nak keluar malam lagi kan. So dia cerita dekat aku je. Okay, tu kisah abang aku. Lepas tu ni fast forward, abang-abang aku semua, kakak aku semua dah kahwin, dah duduk kat rumah masing-masing. Aku pun dah duduk, aku dah masuk universiti. So tinggal dekat rumah kampung aku tu, tinggal aku dengan parents aku je. Tapi parents aku pun dah pergi Mekah. So dekat waktu ni, dekat rumah memang tinggal aku seorang je. Atuk aku pun dah meninggal. So aku pun selalu pergi universiti. So bila aku pergi universiti, rumah tu selalu kosong. Sampailah waktu tu, waktu cuti SEM, aku terpaksa balik ke kampung aku. And aku terpaksa duduk dekat situ sorang-sorang. Okay. So waktu aku kena tidur sorang-sorang tu, abang aku asyik call aku. Abang aku cakap, okey ke? Berani ke nak tidur situ sorang-sorang? Abang aku selalu call tanya aku okey ke tak. Sebab dia cakap, abang aku siap offer lagi, kalau nak tidur rumah aku boleh je, kau datang je rumah aku. Sebab risau lah nak tinggal kau dekat kau rumah sorang-sorang. Tapi aku reject. Aku macam, tak apalah, aku dah biasa dah duduk rumah ni. Ni pun rumah sendiri nak takut apa kan. Lepas tu sepanjang malam tu aku pasang radio, kasi rumah tu tak sunyi sangat. Aku penat sangat, aku tertidur. Esok paginya abang aku asyik call aku. Dia cakap, okey tak malam tadi, okey tak? Aku cakap lah, okey, tak ada apa-apa jadi. Lepas tu abang aku cakap, sebenarnya dik, sepanjang kau masuk universiti, kau tak ada rumah ni, sepanjang tak ada orang duduk, aku selalu jaga rumah ni. Abang aku cakap setiap malam dia akan datang rumah ni, nak check rumah ni kan. Lepas tu abang kata setiap kali malam dia check rumah ni, dia selalu dengar ada benda tengah jalan-jalan, naik atas tangga, turun bawah kat dalam rumah tu tau. Dia selalu dengar. Bila masuk rumah tu je tak ada orang. So setiap malam dia dengar benda sama. Sebab itulah dia risau sangat dengan aku. Dia tanyalah, aku okey ke tak? Nasib baik malam tu aku tak kena kacau kan. Tapi bila aku dah dengar cerita abang aku tu, memang taklah aku nak duduk situ lagi. Aku terus tidur rumah abang aku. Okay. Lepas tu beberapa minggu kemudian, mak aku komplain. Mak aku dia ceritalah dekat anak-anak dia. Dia share, cakap, malam tadi, sejak menjak ni, mak asyik sakit je. Mak asyik mimpi yang ada budak tengah isap ibu jari kaki mak. Dia macam isap darah dekat ibu jari kaki mak. Benda tu macam toyol lah. Rupa macam toyol tengah isap jari kaki ibu mak. Lepas tu kita orang pun, adik-beradik, kita orang pun panggil lah mana-mana ustaz yang power, yang boleh halau benda ni kan. Lepas tu ustaz tu kata, ustaz tu tanyalah. Bila rawat, ustaz tu tanya kita orang satu family, pernah tak salah satu korang ni dapat barang daripada sesiapa, terima barang daripada sesiapa, tak kisahlah hadiah ke, makanan ke, apa-apa ke, dapat offer lah daripada siapa-siapa? Semua terdiam. Aku memang tak dapat lah, tak pernah lagi dapat offer siapa-siapa ke kan. Lepas tu tiba-tiba ayah aku menyampuk. Ayah aku cakap, sebelum nak pergi Mekah tu ada member bagi tali pinggang hijau ke apa tak. Tali pinggang tu memang ayah aku memang tak guna sebab dah ada dah. So dia letak je dekat dalam rumah tu. Lepas tu ustaz tu kata, okay, bak sini tali pinggang tu, mari ustaz check. So ustaz pun check tali pinggang tu. Bila ustaz check tali pinggang tu, rupanya tali pinggang tu ada macam saka tau. So macam like siapa-siapa yang kalau orang tu bagi dekat ayah aku, and bila ayah aku terima, dia ibarat macam ayah aku terima untuk jadi tuan kepada benda tu. So ustaz tu kata, baik pergi balik jumpa orang tu and bagi balik dekat orang tu. Lepas tu ayah aku pun pergilah jumpa dekat orang tu and bagi balik benda tu dekat orang tu. And orang tu dia macam nangis-nangis lah, minta maaf. Dia merayu sangat. Dia cakap lah dia dah tak mampu nak jaga benda tu, sebab benda tu susah nak jagalah apalah. Lepas tu dia merayu sangat untuk jaga aib dia, jangan cerita dekat satu kampung. Lepas tu ayah aku pun dia jenis tak berdendam. So ayah aku pun dia macam
Dia maafkan. Lepas tu dia cakap jangan buat lagi benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni tak elok dan sebagainya. The end. So selama ni kampung aku berhantu sebabkan benda tu. Benda tu yang ayah aku dapat. So yeah, the end. Thank you so much for watching, guys. Hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I post new video every single day. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.